Assalamualaikum, selamat datang ke channel Bola Ali. Alright geng, aku rasa lah kan FMM memang dah tak tahan lagi dah geng. Tangan tu memang dah gatal sangat dah nak buat posting sekali 4 terus FMM umumkan pemain warisan yang baru seperti pemain yang kita jangkakan. Jom kita baca kenyataan daripada FMM dan kita kenali 4 pemain warisan yang baru untuk skuad Harimau Malaya kita. Okey, ini dia kenyataan daripada FMM. Malaysia menyambut kehadiran 4 pemain baru ke skuad kebangsaan. Pasukan kebangsaan Malaysia dengan sukacitanya mengumumkan 4 pemain terbaru iaitu Emmanuel Machuca, John Irazabal, Joao Fagueredo dan Rodrigo Holgado secara rasmi menyertai skuad senior Harimau Malaya. Kesemua 4 pemain ini telah pun beberapa hari menjalani sesi latihan bersama pasukan dan menunjukkan prestasi yang cukup membanggakan. Mereka sebagai pemain yang berkualiti cukup bersedia untuk memperkukuhkan skuad negara demi merealisasikan impian seluruh rakyat Malaysia. Alright gang, jom kita baca kenyataan daripada pemain pula. Kita tengok pemain yang pertama. Secara peribadi, musim ini amat bermakna bagi saya dan kini dapat mewakili Malaysia serta berkongsi impian ini bersama anda semua untuk melangkah lebih jauh di peringkat Asia dan dunia. Ia benar-benar satu penghormatan. Saya tak sabar merasai sokongan dan kasih sayang daripada para penyokong. Ia sesuatu yang unik dan luar biasa. Itu dia kata-kata daripada Joao Figueiredo gang. Untuk info tambahan Joao Figueiredo ni adalah pemain berdarah Brazil Malaysia lah sekarang. Okey, nak cakap dia ni muda lagi pun tak, nak cakap tua sangat pun tak. Sekarang ni dia berusia 29 tahun dengan ketinggian 180 meter dan kelab semasa dia adalah Besiktas, kelab daripada Liga Utama Turki gang, dengan nilai pasaran semasa dia adalah 2.1 juta euro. Pemain kedua termahal dalam skuad Harimau Malaya kita Okey, dia punya position bermain di bahagian center forward. So gang, kita ada pemain tambahan di bahagian jentera serangan sebab department ni kita memang problem gang. Kita ada isu masalah finishing. Dengan kehadiran Joao Figueiredo ni, department di bahagian jentera serangan ni settle lah. Harap-harap macam tu lah Okey, kita tengok dia punya penampilan dekat dalam Liga tahun 2024-2025. Ada 34 penampilan dekat sini. Ada 7 gol. Boleh tahan juga. Banyak geng. Okey, dia main dekat Conference League juga Ada 5 penampilan. Mantap. Satu pengalaman cukup baik sekali. Okey, ni dia main qualify conference itu lagi. Ada 2 biji gol mat. Boleh tahan Mamat ni. Turki Kupasi ni mungkin Turki punya cup lah kan. Ada 3 penampilan, 3 gol dekat sini, 1 assist. Dia punya statistik jaringan dekat sini aku rasa boleh tahan Mamat botak ni Dia punya botak tu semalam aku cari-cari tau. Siapa pemain botak ni? Ingatkan Natsu Insa lah kan. Nasib baik bukan. Nasib baik bukan Natsu Insa. Ada yang kata bukan. Rupanya Joao Figueiredo geng. Okey, kita tengok pemain yang kedua pula, Emmanuel Machuca. Sejak saya tiba di kem latihan negara, Malaysia telah memberikan yang terbaik untuk saya. Saya dapat merasakan ia sesuatu yang amat istimewa untuk mewakili pasukan Harimau Malaya dan ia adalah satu penghormatan dan saya akan berikan segalanya. Kawan ni ada update dekat IG story, dia dah sampai dekat Batu Cave gang. Bagi dia adapt sikit dengan suasana keadaan dekat Malaysia ni dulu kan. Bagi emosi dia stabil dulu kan. Okey, jom kita kenali Emmanuel Machuca ni gang dengan lebih mendalam lagi So sekarang ni dia adalah pemain berdarah Argentina, Malaysia. Kita dapat pemain daripada Latin gang. Yang ni masih muda lagi. Baru berusia 25 tahun dengan ketinggian 170 meter. Dan kelab semasa dia adalah Vélez Sarsfield, kelab yang bermain di Liga Utama Argentina gang. Okey, ni nilai pasaran dia adalah 2.5 juta euro. Dia adalah pemain termahal gang.
paling bernilai sekarang ni di dalam skuad Harimau Malaya kita. Okay, kita tengok statistik dia pula okay, tak ada gol lagi geng. Ada 2 penampilan dekat ini. Mana ni? Ini bukan Liga ni. Ini Copa Argentina. Ada 2 penampilan, tak ada gol lagi. Yang ni mungkin cup kot. 1 penampilan, gol pun tak ada juga. Ini Liga geng, 8 perlawanan pun tak ada gol juga. So nampak statistik kat sini macam merisaukan kan. Tapi kita harap dia buat yang terbaik Dengar cerita apa yang dikatakan penyokong-penyokong kelab ni tak berapa nak berkenan dengan Imanol ni. Sebab dia jenis apa tau, dia jenis suka dribble, main solo, lepas tu tak reti nak assist kan. Kita macam orang kata apa, tamak. Kelab dia punya fans memang tak suka Mamat ni. Tapi aku harap dekat dalam skuad Harimau Malaya mungkin dia boleh bermain secara berpasukan. Kadang-kadang tamak tu perlu ada juga kan. Kalau ada peluang untuk skor, cuba try skor kan. Okay, kita tengok pemain yang ketiga pula geng. Ini dia, Rodrigo Holgado. Pemain ni yang kita tunggu-tunggu geng. Dia sampai sebab dia daripada Colombia, jauh mat 30 jam perjalanan dia nak sampai dekat Malaysia. Geng, gila mat. Okay, kita tengok lu apa yang diperkatakan. Sejak tiba di sini, saya jatuh cinta dengan suasana dan negara ini. Sekarang saya mula faham apa maknanya bermain untuk Malaysia. Dan saya sedia berikan segala-galanya. Gila mat. Memang dia tak main lagi pun dia dah beri segala-galanya bagi aku. Menempuh perjalanan selama 30 jam lebih daripada 1 hari mat. Memang penat gila Memang penat gila. Okey, jom kita tengok profil Rodrigo Holgado dengan lebih detail lagi. So, dia adalah pemain berdarah Argentina, Malaysia. Pemain daripada Latin lagi geng. Sekarang ni umur dia 29 tahun dengan ketinggian 180 meter. Okey, bermain di kelab America di Cali kelab di Liga Utama Colombia geng. Jauh Colombia ni geng. Nilai pasaran semasa dia adalah 800,000 euro geng. Dia bermain di bahagian center forward bermain di bahagian jentera serangan. Sama dengan Joa tadi kita ada 2 penyerang tambahan geng. Pemain warisan kita di bahagian hadapan. Aku harap kali ini finishing kita memang betul-betul menjadi kalau kata ada peluang dekat depan gol, boleh convert kepada jaringan, kita convert kepada jaringan geng. Alright, kita tengok statistik dia Okey, di dalam fasa final ni apa ni? Ini cup kot. Satu perlawanan. Ini Liga geng. Ini Liga Colombia. 15 penampilan, 7 gol geng, 2 assist. Mantap ni geng. Dia ada naluri sebagai pemusnah. Aku ada tengok dia punya highlight. Mantap Mamat ni geng. Okey. Copa Sudamericana. Ada 6 penampilan, ada 1 gol dekat sini geng. Mantap. So daripada sini nampak meyakinkan Rodrigo Holgado ni, kita harapkan yang terbaik untuk first debut dia nanti bertemu dengan pasukan Vietnam. Okey, kita tengok pemain yang terakhir geng, pemain yang keempat. Itu dia. Nama dia memang dah lama gila menjadi rumours dan hari ni sah. Dia sebagai pemain warisan yang baru untuk skuad Harimau Malaya John Irazabal. Jap. Irazabal dengan Irakaza, adakah dia ada kena-mengena geng? Aku rasa tak kot kan. Ke abang dia ni? Ke abang Irakaza ni? Irazabal ni? Kan Okeylah. Jom kita baca sikit. Saya telah memilih Malaysia kerana saya percaya di sinilah tanggungjawab kebangsaan saya sebenarnya terletak. Saya sudah mula merasai sendiri betapa istimewa dan uniknya bermain untuk Malaysia geng. Alright, jom kita tengok Irazabal ni. Dia punya profil dengan lebih dekat lagi, lebih mendalam lagi geng. Kali ni bukan daripada Argentina. Dia adalah pemain berdarah Spanyol Malaysia geng. Okey, berusia 28 tahun dengan ketinggian 187 meter. Tinggi mat sebagai seorang center back geng. Mantap. Dia boleh pair dengan siapa tu? Facundo.
Memang mantap kita punya centre back kan. Okey, dia bermain dengan klub Sabah. Ini bukan Sabah di dalam Liga Malaysia kita Ini Sabah FK geng. Bermain di Liga Utama Azerbaijan. Nilai pasaran dia adalah 650,000 euro geng. Betul tak? Aku dah jadi confused lah. Tadi duk sebut-sebut juta je. 2.1 juta euro. Yang ni 650,000 euro kan. Betul tak? Aku dah jadi confused lah. Aduh. Okay. Kita tengok dia punya statistik sikit Okay, ni Liga. Ini Liga. Ini bukan Liga ni geng. Ini bukan Liga. Ni Cup ni kau rasa. 5 penampilan, ada 1 gol dekat sini. Mantap. Sebagai seorang pertahanan Okay, yang ni Liga dia geng. Ni Liga. Dalam 30 perlawanan. So dia memang starting line up tak ada gol, ada 1 assist. Dan dia bermain dekat kelayakan Conference League geng. Ada 4 penampilan dekat sini. Aku rasa dia tak layak kot main conference. Sebab tak ada kat sini dia main conference, just kelayakan je ni. So geng, ini dia keempat pemain warisan yang baru. Seperti mana yang TMJ ada bagi tahu kita sebelum ni, akan ada 7 ataupun 8 pemain warisan yang baru. Bermula daripada Hector Hevel, Gabriel Palmeiro, Facundo, Imanol, John Irazabal, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo geng. Lengkap 7 orang pemain sebelum bertemu dengan pasukan Vietnam. Tapi tak tahulah, kod-kod ada lagi yang akan baru sampai nanti. So geng, macam mana geng dengan kehadiran pemain-pemain warisan yang baru? Korang tak rasa ke nak turun stadium geng? Penuhkan stadium National Bukit Jalil pada 10 hari bulan 6 nanti. Pakat beramai-ramai geng. Buat masa ni latest update baru 15,000. Aku rasa tak memuaskan lagi. Baru 15,000 geng. Come on geng. Setidak-tidaknya dah 30k ataupun 50k ni. Janganlah last minute. Kalau boleh beli awal tiket geng. Kita kasih gegar Bukit Jalil, bagi aura yang luar biasa untuk pemain-pemain warisan yang baru kita geng. Bagi dia semangat sikit lah untuk bertemu dengan pasukan Vietnam nanti. So geng, untuk video pada kali ni aku rasa cukup sampai di sini kot. Bertemu lagi di dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.